Pergi ke taman memetik melati, disusun indah di dalam taman. Tersurat kisah di helaian hati, hikayat agung membuka zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nordamia Amisha binti Ibnuddin. Saya merupakan seorang pelajar dari Sekolah Menengah Kebahasaan Syed Hussein dengan kod sekolah REA 0078. Pada hari ini, saya ingin membentangkan sebuah karya yang bukan sahaja menarik dari segi jalan ceritanya, malah syarat dengan misi kepimpinan, tanggungjawab dan nilai kemanusiaan, iaitu buku bertajuk Kaisar Secret Chapter The New Era. Buku Kaisar Secret Chapter The New Era merupakan hasil karya penulis berbakat iaitu Jiwa dan diterbitkan oleh Derry Media. Buku ini setebal 224 muka surat merupakan sebuah naskah edisi terhad. Kaisar Secret Chapter The New Era merupakan sebuah karya fiksyen yang mengangkat tema kuasa, kesetiaan, pengorbanan dan permulaan sebuah era baharu. Tajuk The New Era melambangkan perubahan besar dalam sistem pemerintahan serta perkembangan diri watak utama sebagai seorang pemimpin. Buku ini menggabungkan unsur hikayat istana, konflik kepimpinan dan nilai kemanusiaan menjadikannya sebuah karya yang bermakna dan berkesan kepada pembaca. Buku ini mengisahkan seorang kaisar muda yang mewarisi tahta dalam keadaan negara yang penuh cabaran. Sebagai seorang pemimpin baharu, beliau berdepan tekanan daripada pembesar istana, harapan rakyat serta konflik dalaman dirinya sendiri. Di sisinya hadir seorang wanita yang bukan sahaja menjadi pasangan hidup, malah simbol kesetiaan, kekuatan dan kebijaksanaan. Perkahwinan mereka melambangkan penyatuan antara cinta dan tanggungjawab terhadap negara. Sepanjang cerita ini, Kaisar mula menyadari bahawa kuasa bukan untuk dibanggakan, sebaliknya merupakan amanah yang perlu dipikul dengan adil dan bijaksana. Dari sudut persembahan buku, Kaisar mempunyai kulit buku yang menarik dan elegan dengan ilustrasi bertemakan diraja yang melambangkan keagungan dan kedaulatan. Penggunaan warna serta reka bentuk kulit buku berjaya melambangkan kemegahan dan kuasa seorang kaisar. Selain itu, susun atur muka surat yang kemas dan jelas memudahkan pembaca membaca tanpa rasa bosan. Secara keseluruhannya, persembahan buku ini berjaya menarik pembaca sejak pandangan pertama. Dalam buku Kaisar, watak utama sering dipandang berdasarkan status, kedudukan dan asal-usul, bukan nilai diri sebenar. Hal ini jelas apabila keputusan dan hubungan watak dinilai oleh golongan atasan istana. Dalam dunia hari ini, perbezaan kelas sosial masih menjadi isu besar, terutamanya dalam peluang pendidikan, pekerjaan dan penerimaan masyarakat. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, 20% golongan teratas menguasai hampir 46% jumlah pendapatan negara, manakala 40% golongan terbawah hanya memperoleh sekitar 16% sahaja. Keadaan ini selari dengan mesej buku Kaisar yang menekankan bahawa nilai seseorang tidak seharusnya ditentukan oleh darjat atau kedudukan, tetapi oleh sikap, tanggungjawab dan kepribadian. Antara kekuatan buku ini ialah jalan ceritanya yang tersusun dan mudah difahami, iaitu cerita bergerak secara teratur bermula daripada pelantikan Kaisar Muda, konflik istana sehinggalah keputusan penting yang dibuat demi rakyat. Namun begitu, terdapat juga kelemahan dalam buku ini, iaitu konflik sampingan kurang dihuraikan secara terperinci, seperti watak pembesar istana yang tidak dijelaskan latar belakangnya dengan mendalam. Walau bagaimanapun, kelemahan ini tidak menjejaskan keseluruhan mesej buku. Antara pengajaran yang dapat diambil daripada buku ini ialah kuasa datang bersama tanggungjawab, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Kedua, kesetiaan dan sokongan mampu menguatkan seseorang dalam menghadapi cabaran. Ketiga, keberanian untuk berubah
diperlukan bagi masa depan yang lebih baik. Secara kesimpulan, Kaisar Sekretariat The New Era merupakan sebuah buku yang bukan sahaja menghiburkan, malah mendidik pembaca tentang kepimpinan, nilai kemanusiaan dan amanah sebagai pemimpin. Buku ini sesuai dibaca oleh semua lapisan masyarakat. Sekian, terima kasih.